Beliau, Samu Castillejo mempunyai peluang yang cerah untuk bermain esok, tetapi kami masih memiliki satu lagi sesi latihan sebelum menentukannya, kata Hector Bidoglio. Pengendali Johor Darul Ta'zim, JDT, Hector Bidoglio miliki jawapan sama ada pemain baharu, Samu Castillejo akan diturunkan atau tidak pada aksi pertama pusingan 16 terbaik AFC Champions League Elite, ACLE, menentang Buriram United. Kedua-dua jago Asia Tenggara ini akan bertemu dalam aksi pusingan 16 terakhir ACLE selepas Buriram dan JDT masing-masing menamatkan saingan liga dalam kelompok 8 pasukan teratas. Ketika ditanya mengenai peluang Samu Castillejo diturunkan berdepan Buriram, beliau menjelaskan bahawa terdapat satu lagi sesi latihan pasukan pada Isnin sebelum keputusan akan dibuat. Beliau, Samu Castillejo, mempunyai peluang yang cerah untuk bermain pada hari esok, Selasa, tetapi kami masih memiliki satu lagi sesi latihan sebelum menentukannya, kata Bidoglio lagi.